Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin menzahirkan penghargaan terhadap keberanian Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang menjemput beliau ke program rundingan meja bulat nasional satu anjuran sayap parti tersebut. Menurut laporan Sinar Harian, Khairi hadir di Menara Dato' On selepas sekian lama tidak menjejakkan kaki ke bangunan UMNO itu sejak disingkir daripada parti berkenaan. Akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pemuda UMNO kerana berani atas dua sebab. Pertama, berani menghimpun dan menganjurkan rimbun 1% orang lain tak buat, tapi pemuda UMNO buat sebab cakna masa depan negara. Kedua, keberanian hari ini sebab jemput KJ ke sini, katanya pada Jumaat. Muhammad Akmal membalas ucapan tersebut dengan menegaskan bahawa jemputan kepada Khairi dibuat demi kepentingan parti. Berani jemput KJ sebab masa depan UMNO. InsyaAllah. Saya tak tahu lepas ni kena apa, ban atau apa. Kalau kena ban, jemput saya ke keluar sekejap, katanya berseloroh. Sebelum ini, Khairi dilaporkan telah menyatakan hasrat untuk kembali menyertai UMNO di hadapan Presiden Parti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pendedahan itu dibuat oleh sumber dalaman UMNO yang rapat dengan bekas Menteri Kesihatan berkenaan. Dalam program Rimbun 1% itu juga, Khairi turut berkongsi pandangan mengenai pelaksanaan program pembentukan karakter yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau menegaskan bahawa pelaksanaannya perlu diteliti agar tidak sekadar mengulangi pendekatan sedia ada seperti pendidikan moral dan agama semata-mata.